Roslan, Ada apa ya? mari sini sekejap. Ayah ada terima surat dari Cameron Highland. Cuba kau baca surat ini. Yahoo! Lan dapat masuk kolej saya. Lan dapat masuk kolej saya. Rosli, balik sekejap. Rosli, apa yang tuan-tuan nak pergi-pergi, ha? Tak tahu, Pak. Pergilah. Kau pula. Apa kau buat cuci basikal malam-malam begini? Bapak cuci kereta, saya bekas-bekas cuci kereta, saya cuci basikal. Kan tak membazirkan, Tok? Cuba dengar ni. Aku nak bincang sikit. Kau, aku dan Cik Puan anggap kau seperti anak sendiri. Kau pun tahu, kami berdua tak seorang pun anak. Aku ingin sangat nak mengantar kau ke Putra Kolej di Cameron Highland tu. Seperti mana kawan-kawan aku mengantar anak-anak mereka ke sana. Saya takutlah, Tok. Saya ni bukannya pandai sangat. Darjah 5 pun tak pas. Macam mana nak ke kolej? Aku tahu kau tak pandai. Tapi kat sana macam-macam kau boleh belajar. Kau boleh bersukan, kau boleh berenang, kau boleh bertukang, kau boleh main muzik, dan macam-macam lagi. Andai kata kalau kau keluar nanti, kau akan jadi seorang yang cergas dan pandai. Saya takutlah, Tok. Basikal buruk saya, siapa pula nak jaga nanti? Sudahlah, jangan lengah-lengah lagi. Pergi ambil pakaian dan beritahu ayah kau. Baik, Tok. Dengar cakap datuk kau tu, Rosli. Ini semua untuk kesenangan kau. Kalau macam ni, boleh mampus aku. Osman, Ya, Mak. makanan dah siap. Cepatlah. Mana datang ni? Ikan goreng ada, Mak? Ada tu. Cukup ni cukup. Kenapa abang ni? Petang tadi saya pergi makan roti canai. Sampai sekarang ni masih kenyang lagi. Awak tu yang gitu. Dah tahu lauk banyak kat rumah, makan kat terima kasih, luar. Ayah tengok kau ni asyik nak belajar saja, Man. Kan sekolah dah cuti, exam pun dah over. Jadi sekarang apa lagi yang kau nak buat, Man? Alah, biarlah budak tu belajar. Apa yang awak risaukan sangat? Ayah bukan tak tahu. Mak ni suka membaca, Ayah. Baguslah, Man. Buatlah apa yang kau fikir baik. Terima kasih, Mak. Ayah, sebelum ayah hantar Man ke England, Man mesti lengkapkan diri Man. Ayah bukan tak tahu Mak Saleh kat sana. Nanti bodoh kita dibuatnya. Sebab itu ayah mau hantar kau ke Cameron Highland. Cameron Highlands? Tempat sejuk begitu buat apa, Ayah? Mana kau tahu, di sana ada sebuah kolej. Berapa lama pula ada belajar ke sana, bang? 1 bulan saja. Kolej apa tu, Ayah? Putra College. Putra College?